Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Ini dari pembekal 5 nipis bakal jambak original. Okay, ini nak perkongsian sikit. Okay, ini kita tengok. Ini adalah pokok yang usia 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan ni. Ini sekarang musim kemarau. Musim kemarau tengok daun semua gugur. Panas dah 3 minggu lebih tak hujan. Ni tengok tanah kering. Dia dah tengok daun pun gugur semua sebab kita tak pakai air. Tengok daun pun tengok. Dia macam macam kita tengok orang buat pertanian dia tahulah, tengok daun pun tahu. Ni air tak ada. Dia dah jadi kering. Kita tak masuk air lagi. Nak kita ni hasil ni yang kita petik ni kita kumpul. Okay, ini beledi ni. Kalau kita bumbung macam ni, ini 12 kilo. Tu beledi yang kecil tu. Yang tu kalau kita tinggi macam tu sampai bumbung macam tu 6 kilo. Ni yang bawah-bawah ni kita katalah ni bawah ni. Ini 2 kilo pun ada, 2 kilo lebih ada. Sebab dia yang saiz medium campur ni dalam 20-18 biji sekilo. Okay, ini dah 12, itu 6, 18, 20 kilo. Ni yang peringkat yang keempat kali kita petik. Ni buah masih ada, saya tunjuk. Buah masih ada. Tapi ini yang kelima. Yang kelima ni kira macam kita kira tak ada lah. Sebab dia kira sampai ke peringkat keempat saja. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Dia sebab buah limau nipis ni dia tak serentak. Dia tak serentak. Ada yang serentak tapi tak banyak lah. Dia lebih banyak yang berperingkat. Jadi kita ambil yang paling banyak, dia tak serentak. Ada yang serentak tapi tak banyak. Ini hak yang usia 2 tahun. Ni buah dia.